Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So kita nak buat ulasan perlawanan antara Selangor versus Persib Bandung. Aduh, game ni sebenarnya saya mengharapkan Selangor mencipta kejutan. Sebab dalam 15 minit Selangor dah berjaya menjaringkan 2 gol. So dekat situ momentum dah ditunjukkan dengan baik lah, dengan gol Chico Moraes on goal. And so satu permulaan yang baik untuk bermain di home. Dan sebelum perlawanan pun Selangor mengumumkan 2 import baru Diarra dengan Tony. Tapi Diarra sahaja diturunkan sebab Tony food poisoning. Awal dia makan nasi gandak kena food poisoning, tak boleh main semalam. Tapi mengejutkan jugalah bila Selangor umum import baru last minute dah nak tersingkir dekat AFC, baru umum import untuk AFC Cup kan. Tapi akhirnya tersingkir jugalah sebab kalah semalam 3-2 comeback. Untuk game semalam, waktu first half sebenarnya ada sinar lah. Ada beberapa perkara yang kita boleh highlightkan. Saya rasa benda positif yang kita boleh highlightkan tentang pasukan Selangor hanya ada 2 perkara. Iaitu yang pertama, Syed Izzahan dengan Diarra. Yang mana untuk game ni saya boleh puji lah, Syed Izzahan memang banyak save, memang menyelamatkan gawang pasukan Selangor dari dibolosi lebih dari 3. Tapi sayang, 1000 kali sayang, bila main goalkeeper ni save beratus pun, tapi end up bila buat satu mistake yang last tu, memang orang akan ingat sampai bila-bila lah. Buat kata Ika Casillas sendiri lah kan. So benda tu semalam boleh katakan kesian dekat Syed Izzahan sebab dia kena tempiah benda tersebut. Mistake dari dia yang gagal keluarkan bola apabila dipress oleh pasukan Persib Bandung, menyebabkan Adam Alis berjaya menjaringkan gol kemenangan lah. Tapi save dia yang awal-awal tu kita tak boleh lupakan. Cumanya rookie mistake lah yang menyebabkan pasukan Selangor kalah pada perlawanan semalam. Tentang Diarra pula, saya boleh katakan one of signing yang boleh saya katakan terlalu lewat. Sebab apa? Sebab dah fasa akhir AFC lah, tapi Diarra baru dibawa masuk. Sebab dari segi commanding, shouting apa semua kat belakang, dia boleh buat dengan baik. Tapi semalam dia partner dengan pemain muda, so Abu Anardi juga ada buat mistake menyebabkan pasukan Selangor kena gol yang pertama. So mistake simple yang menyebabkan Selangor tewas lah. Dan yang kedua, benda positif adalah tentang Chico Moraes. Untuk game ni bagi saya, Chico Moraes bermain dengan agak baik as a striker. Dia boleh link up, dia banyak drop deeper, dia banyak combination play, dia banyak hold up. Tapi saya tak faham kenapa Chico Moraes yang dikeluarkan dan digantikan dengan William Lira di second half. Jadi 2 benda itulah yang positif yang kita boleh highlightkan. Untuk perkara-perkara yang masuk second half, sebenarnya Selangor boleh dikatakan mereka dah turunkan momentum. Bila mana Christopher Gamel dari segi man management, beliau telah buat satu kesilapan yang agak bagi saya ketara. Bila mana dia bawa keluar player seperti Picha Ultra yang bagus di first half, dia bawa keluar masuk Chico Moraes, bawa masuk William Lira, which is tak memberi import dan sebagainya. Bawa masuk Nora Abdeh di tengah pun, yang baru lepas daripada injury, tak memberi apa-apa import lah. So di second half, apa yang kita nampak, Persib Bandung sebenarnya daripada awal selepas ketinggalan 2-0, mereka dah banyak overload dekat bahagian tengah. Jadi bila mana mereka overload dekat bahagian tengah, mereka telah mematikan gerakan pasukan Selangor di bahagian tengah untuk buat ball movement ataupun ball progression lah dekat situ. Jadi mereka terpaksa push untuk pasukan Selangor bermain di bahagian wing ataupun wide area. Tapi di bahagian wide area pula, pasukan Selangor terlalu depends on Alvin Fortes untuk buat game. Jadi bila terlalu depends on Alvin Fortes, mereka ni dah marking Alvin Fortes pun tak boleh nak buat apa-apa. Jadi dengan overload ataupun kebanyakan pemain di bahagian tengah, apa yang diterapkan oleh Persib Bandung adalah mereka bermain dengan pressing yang agak tinggi, dengan pressing yang agak agresif, dan mereka menyebabkan pasukan Selangor yang cuba untuk play from the back membuat kesilapan mudah. Dari situlah kita boleh tengok selepas mereka bermain dengan pressing, dengan overload midfield, pasukan Persib Bandung banyak mendapatkan corner demi corner dan mendapatkan situasi yang mana pasukan Selangor hilang bola di kawasan sendiri, menyebabkan counter attack. Sebagai contoh gol yang kedua, yang mana bila mereka kena press, passing kepada Diarra nak pass ke tengah balik pada
kepada Nur kena press, hilang bola, counter and goal. Begitu juga dengan gol kemenangan yang mana mereka kena press, dapat Alif Izzuan pass kat Syed Izzuan nak clear bola, tak kena, bola dapat kat Adam Alis and score gol kemenangan. Disebabkan itulah pasukan Selangor di second half mereka tak berjaya settle down. Sebaliknya momentum mereka drop tak seperti mana first half, sebab selepas 2-0 tu Persib Bandung yang tingkatkan intensity untuk mencari rentak dan juga untuk memenangi game lah. Itu yang kita boleh menilai lah. Yang kedua, kita boleh tengok yang Selangor ni mereka punya man management agak ketara teruk lah, yang mana pertukaran demi pertukaran yang dilakukan adalah tak produktif dan tak memberi something yang beneficial to the team lah. So benda tu agak mengecewakan apabila perubahan yang dilakukan oleh Christopher Gamel tak mencapai tahap yang sepatutnya. Sepatutnya bila Sak bawa masuk ni, dia boleh bagi something yang much more better dari first half, sebab dia adalah new player yang baru dibawa masuk. Tapi end up second half player baru bawa masuk tak memberi apa-apa impak untuk bahagian hadapan dan juga bahagian defending. Nur masuk pun dia tak boleh cover up bahagian tengah dengan baik dan juga defend dengan baik. So senang cerita, semalam ibarat Persib Bandung lawan dengan Syed Izzuan. Tu je dia ibarat perlawanan. Memang nampak ketara. Lira tu memang tak function habis lah kan. Jadi banyak benda yang mereka kena buat, sebab mereka ni ibarat macam dah hujung tanduk, buat signing tapi tengok kalah. Lepas tu habis game CEO lari bagi player yang tak main Faisal Halim untuk jumpa dengan fan, which is tak make sense lah. Sepatutnya management yang kena come forward, kena ambil responsibility untuk memberitahu kepada fan what is happening dalam team. Kalau tak memang lingkup lah kan. Jadi memang barai habis lah semalam kan. Tak boleh nak absorb pressure, kena pressing, hilang bola, mistake rookie, simple mistake, kalah 3-2. So benda tu yang Selangor punca jadi kalah lah. Jadi itu je lah. Assalamualaikum.